PHBN berentap sengit di Negeri Sembilan. Persaingan antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan dilihat semakin sengit, terutamanya apabila kedua-dua gabungan masih belum memperoleh jumlah kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan negeri berdasarkan tinjauan terbaru Vodis Research. Kajian itu mengunjurkan PH mendahului di 17 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti BN dengan 15 kerusi. Manakala Perikatan Nasional PN dijangka memenangi 2 kerusi dan 2 lagi kerusi pula masih dianggap terlalu sengit untuk diramalkan. Pengasas Vodis Research, Dr. Kelvin Goh berkata, majoriti mudah memerlukan sekurang-kurangnya 19 kerusi, di mana ia sekaligus membuka kemungkinan tiada gabungan memperoleh mandat mencukupi untuk membentuk kerajaan secara persendirian. Menurutnya lagi, PH mendahului undi popular dengan 42%, diikuti BN sebanyak 35%, PN 7% dan calon bebas 2%. Manakala 14% pengundi masih belum membuat keputusan. Belum menjelaskan kelebihan PH dalam undi popular tidak semestinya diterjemahkan kepada kemenangan kerusi kerana sistem pilihan raya first past the post bergantung kepada taburan sokongan mengikut kawasan. Malah katanya walaupun BN mempunyai lebih banyak kerusi yang mendahului dengan selesa, PH kini berada di hadapan di kebanyakan kerusi marginal dan ia sekaligus memberikan sedikit kelebihan kepada gabungan itu. Kajian turut menunjukkan terdapat corak sokongan berbeza mengikut demografi pengundi di mana BN mendahului dalam kalangan pengundi Bumiputera, manakala PH kekal dominan dalam kalangan pengundi Cina serta memperoleh sokongan tertinggi dalam kumpulan etnik lain. Dari segi isu pula, kos sara hidup terus menjadi kebimbangan utama pengundi dengan 55% responden meletakkannya sebagai isu yang paling penting, diikuti dengan peluang pekerjaan dan gaji, kemampuan memiliki rumah serta rasuah dan tadbir urus. Sementara itu, kira-kira 30% responden masih belum membuat keputusan muktamad, manakala kadar keyakinan untuk keluar mengundi juga dilihat lebih rendah berbanding pilihan raya sebelum ini. Dalam perkembangan berkaitan calon PH bagi DUN Cembong, Danish Nazran Murad, 27, mengakui tidak menyangka diberi kepercayaan untuk bertanding pada PRN kali ini. Beliau bagaimanapun menyifatkan mandat itu sebagai amanah besar dan berjanji akan bekerja keras sepanjang tempoh berkempen. Danish berkata maklum balas yang diterima daripada pengundi setakat ini amat menggalakkan walaupun beliau turut berdepan kritikan daripada segelintir pihak. Namun beliau turut menegaskan perkara itu tidak akan melemahkan semangatnya untuk terus mendekati rakyat. PRN Negeri Sembilan dijadual berlangsung pada 1 Ogos dengan keputusan dijangka banyak ditentukan oleh prestasi kempen di kerusi-kerusi marginal. Selain kadar keluar mengundi serta kemampuan setiap gabungan mengekalkan sokongan pengundi di kawasan tumpuan.